agama itu memang jurnal. Untuk temayang gure tidak berkaitan dengan pengajarannya wajib tanya gure. Hai be, maaf be Yunda. Jadi baca gure ya. Ini pertanyaan baru tuan ada apa pertanyaan? Pertanyaan pertama, bagaimana hukum membeli dengan uang dari penghasilan haram? Dan pertanyaan yang kedua, tegedi nak buat maksiat, dah yang harus tak benci. Apakah buat maksiat yang harus tak benci atau kurang buat maksiat? Demikian gure, sekian terima kasih. Harum dibagi dua. Yang pertama harum tak drawnya. Yang kedua dak diharum tapi tak draw sampai harum. Dak diharum tak draw sampai harum. Roti kuih tak draw. Dari Jepang itu lah. Tapi alat tukar iaitu pen dari tajuk atau tamukat atau barang yang berharum dalam yang kebuahan suhti, kedua-duanya haram. Harum. La takfir tawi judulnya. Wa tatakfir man Allah la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqmuda malumam mahsura. Gebegal Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Sawi menyuruh harta yang terpenuhi adalah harum. Harum tak ubah, harum tak pakai, harum tak berkah, harum tak jawab tumbuh harum. Malu nak pakai kalau jawab harum. Harum pakai nak ubah harum. Harum tumbuh harum. Yang kedua, Tegedi nak buat maksiat, dah yang harus tak benci. Apakah buat maksiat dah benci atau orang berbuat maksiat? Orang katanya umat Nabi Muhammadnya wajib sahabat. Wajib cinta masuk umat Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hang mula iman datang di dalam tagala dia kata kugok lagi barang galak keluar. Maka mati hanggupi galak dibenci orang yang berjatuh dalam mati dia sayang. Makna sayang dia tarik dia harap doa ya Allah lebih daya tadi. Lagi lebih gelon. Tak cinta lebih keji lagi barang lebih gelon. Yang tu pernah iman dia. Baik yang tanya kamu tu ikut dekat Tuhan itu. Itanya kaya ikut kaki ni. Yang benar. Menyo galak ya Allah lebih hidayah kepada yang tu galak lebih begitu. Yang benar. Jadi berbeza doa. Wallahu a'lam. Saya Betul adik. Tentang nak pegang guna buat Quran kan. Ya. Cuma tak kamu kadang cia tak ada awal ni. Le salah macam tu. Kibal yang tak guna mungkin hana lewat ni orang tu. Tabutnya kibal. Taruh mana tu. Baik itu tadi ukuran upre tu pun kadang baca ukuran kahar Malaysia tu. Pun tak tamah mana tak dia sana tu. ketika naulun baca Quran balah. Lam balah nak betul, gebi pahala buat betul, hanya gebi pahala betul. Cuma gara-gara salah baca dia ulun dia, kalau apa yang kurang mati ha. Yang ada kan kurang mati, yang kedua. Kedua tu punya salah dah baca, buat salah hang gebi pahala, buat betul dah gebi. Benar. Berarti dia ada salah katanya tu. Punya dah baca salah mendung berarti. Hana yang betul sebab berarti hana membuat pahala. Apakah harum selama masa tanya berarti nak tak andung, nak dia amalno tapi baru dilanjut. Ya tahu. Adapun tak perlu lagi itu terus tu. Ada anak pula handa dulu, nyan belum ada. Yang belum ada. Sehingga sampai gara-gara ya untuk nak salah nak daca, anggap pun mana dia.
Kota mana ada orang boleh kota dulu. Dia hadir di jam ramah. Dah ada siar baca Quran. Kibancet yang berbuju yang meno ju dah mana. Belampe belen pun meno ele itu meno dulu dah nak buku. Dah ada siar baca Quran. Yang mana? Kemudian ketika dah baca Quran balas diurung mati hak kena ngadu. Baru kena ngadu urung mati view pada yo urung mati. Nyo bedua nanti punya mati dong baca Quran balas. Baru kena dua si. Sudah inian. Mana? Ibarat yang berkiti dah dari semua. Dengan ulama hadis as-salatu imaduddin. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Ankabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mampu cegah keji dan munkar. Tentang kiban makna fahsya. Bu keji, yo ada penafsiran ulama. Fahsya adalah yang bermakna zina. Mungkar adalah yang bermakna adalah dosa lain. Sembahyang yang mampu mencegah keji dan munkar adalah sembahyang yang siap rukun, siap syarat dan adab. Yang mana? Adapun sembahyang yang hanya rukun, terkadang kurang adab, hanya berkekuatan dan hanya mampu dicegah keji. Maka kapan-kapan sudah sembahyang dan ada buku-buku keji mukarnya, perbaiki solat. Bagaimana bagian dari solat yang betul? Terkadang rukun beres, ada pun pasti yang buruk. Dalam tafsir kami YouTube sekurang-kurang keji dan munkar dengan dah sembahyang, draw sembahyangnya mencegah keji dan munkar. Ini dengan sembahyang, kamu tuh buat keji dan kamu tuh buat munkar pakai dengan sembahyang. Dua, mesti sembahyang 10 minit. Berarti 10 minit anak perlu buat munkar. Keji 10 minit anak perlu buat munkar. Yang terkurang-kurang mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i, karena anyan antum. Anyan antum jauh daripada. Nah, makna menjauhkan daripada fahsya di luar solat. Orang yang betul dalam sembahyang itu sehingga tercermin akhlaknya, kepribadian di luar sembahyang. Seperti hanroh boleh buat fahsya, bu kejinya banyak tak sebenarnya. Udah makna fahsya, makna keji banyak sekali penafsiran ulama. Yang jelasnya makna fahsya dan munkar tip-tip buat yang harga agama. Di penafsiran ulama terhadap fahsya dan munkar banyak. Tetapi walaupun bisa cocok yang paling umum fahsya dan munkar, tip-tip barang yang bertentangan saja. Yang akan dapat jiuh oleh orang yang tak betul semuanya. Betul cara baca, betul rukun, cara kubur, siap syarat, siap rukun, nak adab, tak pelihara semuanya. Yang coba tinggal tak siap, tinggal bekas, nak pengaruh luar semuanya. Ya. Ketika tak semuanya hadapi luar semuanya, nak pengaruh, lu tak ada nak tak tuju. Kalau ada, lu tak ada, nak tu. Berarti nak barang yang ada betul dan bayar betul ada iktikad. Maka perbaiki solat. Adapun makna as-salatu imaduddin, yo dalam ilmu
bayan dalam ilmu balaghah gebuhnan tasbih balir. Artinya rupa semayangnya laksana lagi tabormo. Jadi naku tasbih tersebut. Sebetulnya mata nadiji punya tabah dalam ilmu bayan. As-salatu ka'imadid-din. Solat itu seperti tiang agama. Jadi hendak kun seperti itu boh. Sabar lagi tanya tak kun terlalu. Sebetulnya dan kun anta ka syamsin drone hai Muhammad lagi matawro anta ka badrin drone lagi dulu. Ana tak kun ka tak kun tu. Anta syamsun anta badrun. Drone matawro drone dulu Nabi mana tahu? Nabi mana dulu? Tapi drone lagi dabah lagi mengahi. As-salatu ka'imadid-din. Solat itu seperti tiang. Seandainya agamanya laksana kapal rumah, maka sungguh naku solatnya adalah ubena tiang-tiang yang baru tudang agamanya dengan tudangnya. Faman aqamaha faqad aqamadin, kau yang tudang semayang sungguh kai pedang agama wa man taraka faqad adaman inta yang dah ubah semayang pedang agama. Munyo gebelah dalam kitab syarah Majalis Saniyah Syekh Ahmad Al-Hijazi Al-Fashani rahimahullah halaman 22. Munyo mengenkannya semayang agama itu mudah masyarakat dan dunia bebas. Agama ada orang buat semayang. Mamanya masyarakat kampung, anak semayang masyarakat kampung dulu. Agama yang rendah tempat semayang, memang masyarakat desa kampung menjadi tempat semayang itu lebih bagus. Ini betul itu anak semayang kampung dulu, anak boleh lima. Yang betul. Bangkol, pakai tembok, roh banjir, macam lah. Jadi ibaratkan semayangnya lagi tiang dalam agama. Bahkan diibaratkan tiang untuk menunjukkan betapa pentingnya solat. Hingga kebegal dan tidak hari lain awal-awal amalan yang berbeza udah-udah. Ida kana saluhat punya semayang jauh amalan lain. Menyobro semayang bro amalan lain dan diperintah pintu amalan lain adalah pintu semayang. Sehingga juga orang ada tempat tengah depot hampir semayang. Puasa di luar depot semayang ni. Angin cukur go kanan bujok pahala puasa berat pintu semayang. Buat apa nak puasa? Lewat dia betul. Jadi sembahyang bukan dikosongkan pikiran, fokus kena. Tapi di saat sembahyang, kadang-kadang berhati dalam hati pun diri untuk dan tidak sembahyang. Tapi di saat waktunya, kadang-kadang dia jauh pula kalau mengajukan. Tak fokuskan dalam kembali kepada sembahyang. Hukum dah baca sembahyang dan jangan di saat dan jauh berhati diri itu. Jadi goresan hatinya kegunaan khabar. Dalam kitab Al-Ashbah wal Nadha'ir karangan Syekh Imam Asyuti, goresan nama dia manusia 5 macam. Termasuk ada tokoh dari Imam Khattab. Goresan Han mungkin bertanya manusia biasa hana Khattab. Ada yang Nabi Rasul manduk nak goresan yang hana pun. Tanya hendak semayang hantar pahala gara-gara goresan. Yang penting bek tasbih. Bek tak punggung lagi ni pula. Talawan. Dah mai tu. Karena mungkin semua mati yang tanya dari goresan. Yang bukti semayang yogurt berarti naik baru. Naik baru berarti semayang ke? Yang penting bek hanyut berarti baru. Baik hanyut hati, watai ibad dah sedot. Watai ibad terus dah punya bitikan hanagot. Kalawan, boleh dah semayang. Datu terus dah. Lawan dia dah, hanyut yang kagot semayang. Jadi baik dah harap, baik nak bitikan sapu. Hampir
Pastinya. Jadi ketika nak koreka lampir dia kata yang baik ni betul korekanya mulai pun mulai ya ikah ni betul sampai ana dorok pakai kafe sama yang orang debu nyo yang baik. Jadi hana buku. Dan kitab Al-Asbah wa Nadhair karangan Imam Asyuti yang kelagian itu. Hana buku. Yang biar kita biar upah lagi orang. Kamu buku. Berarti sembahyang aja mana wajib dilakukan? Hantu dan hantu mana? Kalau batu apa dah hantu? Yang mana? Karenanya adalah makruh, sesuatu di luar kesanggupan dan dah dah. Sampai nak yang berbeda. Hana mampu dia yang itu syaitan alladhi wasudu fi qulubina. Jadi dia pun tahan dia ni. Berbeda syaitan pun nak baik-baik boleh. Syaitan kenal dia apa? Makanya lah dia dah. Hana mampu bau naik ni. Berarti kagak semayang. Kayak kau dah. Berarti semayang ni unggut. Bukti di syaitan di ilat daya yang Allah. Karena pancuri hai menuju bak rumah yang sampai kaki tinggi. Nah. Pancuri hai cu bak rumah yang sampai kaki tinggi. Di syaitan hayat garu ibadah anak. Ibadah anak kau. Kupui. Habis betul-betul je. Yang pengaruh ibadat yang kabarmu beruntung. Nah, baru pengaruh termasuk bisikan. Di roh ketika waktu sembahyang nak godaan kagak. Berarti sembahyang kagak di hadapan Allah. Makanya syaitan diilat dah. Dia enggak ada. Baik. Dah nak pandai doa ya Allah tolong bina wehu dah tilu yang dalam doa ni. Yang mana? Di masjid, ya Allah, ni jaga batin lu baik dia pengaruh lu dengan bisikan syaitan. Nyan ni jaga baik sampai nak ke bina jilid. Yang mana? Ni lah ke baik dia pengaruh. Baik pengaruh. Jipui pegah yang bodoh dalam mana? Lagi dia punya orang nyanyi, cikgu baik dah orang pegah ni orang ke? Ya Allah dan pun demi masyarakat makan guru bina orang pegah dulu yang bergurung zero. Pegah kan mereka. Baik pegah haji ni pun. Ini yang bodoh tu. Yang mana? Ni syaitan lagi haji. Yang lagi Allah. Yaudah. Apa minit dia kan? Dia betul. Ya. Ulak beliau. Bayar nama itu lah orang lupa puasa. Ulak beliau. Itulah menyatakan benar adalah kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain dalam Fathul Mu'in bagi orang lain juga. Yajuzu indana ay ya'tamida fi qauli dhaif. Walau kana qaulul qawi mawjud. Boleh buat kamu orang Syafi'iyah mumat buat pendapat lain walau nak pendapat kuat. Ya, tu. Belum tak apa-apa dia. Itulah maya. Dia mumat dengan pendapat lain walau nak pendapat kuat. Tetapi mumat dengan pendapat kuat itu Allah tentu lebih betul. Dah ya. Kahan lugur semayang dia ketika yang kau harus dia. Dia kenapa? Dan yang cuma harus diakuinya pendapat dhaif dalam mazhab. Nah, orang pegah hanya pendapat Imam Zuhri juga yang boleh luruskan. Yang pendapat Imam Syafi'i, tetapi Imam Zuhri ada kubur. Nah, mana? Wa fa'alahu Suduki an aqaribi. Dan Imam Zuhri ada kubur kepada keluarga. Kan goknya pegah. Goknya ada kubur pendapatnya pendapat dhaif. Ada Imam Syafi'i. Mana walaupun dhaif Imam Syafi'i pegah sebab dia pegah enggak kuat. Dia pakai. Cuma dia pegang di kudi salatin mudun. Sabuh semayang tengah hari. Kan tak botak 20. Ya mana? Jadi pegang hilak mudah tudak kena tudak tadi.
yang hilang itu jul. Tetapi yang lebih ke orang nabi lebih ditudak, bah ditudak dia orang nabi. Yang nabi pada nujuk kita boleh. Yang katin yang nak 20 botak, 20 nak tudak. Baik di orang gaya itu dak dia. Mana jut memehidak diri ke luar. Ni mana? Okey. Ditudak mana saya pun tudak de polum. Bayaya gitu dah. Oh mana bukan mana pohana tadi baron dah kamu. Dah dia ada yang baron. Punya baron ini yang salah. Biar dia yang baganya. Kamu gure pe dia yang, bak deku dia yang. Baik dia kan but penyan bibi dari juga. Ba. Pinang jalu naruh pada ken tu program naik do nyambut. Ana. Tapi memang nak tak. Menyolah mazhab Hanafi sampai ke kalangan kitab ulama mazhab Hanafi khilaf li iskatis salat. Yang nak kita tentang bahaya. Boleh. Allah. Habis di kabeh punya anak lain di kana pertemuan pun kagak jenis dia belum biar habis terima kasih atas segala perhatian jemaah jodoh kurung wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.